Hello guys, welcome to Hafiz Ash Studio. Dalam video tutorial kali ini, saya akan sharekan macam mana cara kita nak tukar Fiuco ataupun filter minyak petrol bagi motor LCV1 lah. Cara dia sama je untuk LCV1, V2, V3 ke. Cara dia lebih kurang sama je untuk motor Yamaha. Yang kat tangan saya sekarang ni adalah Fiuco ataupun filter petrol yang baru dan juga original. Yang ni kalau korang nak beli, korang boleh klik je link ada dekat description ataupun korang boleh klik link ada dekat ruangan komen. Okey, cara nak tukar dia ni senang je sebenarnya, tapi ada banyak kerja sikit nak kena buat. Untuk first kali apa yang korang kena buat, korang kena buka cover set dekat bahagian belakang ni. Okey, kena buka lah kiri dan juga kanan. Sebab kita nak buat keluar kita punya tank untuk tukar dia punya ni lah, dia punya filter. Okey, jom kita tukar dia punya filter minyak. Sebelum tu, kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Jom kita tukar filter. Lepas dah buka cover set, kita kena buka nut lah. Ada 4 nut. Bawah ni ada 2, kiri dan juga kanan lah. Dan juga yang kat atas ni pun ada 2 juga, kiri dan juga kanan. Yang ni tak perlu buka, yang ni just tarik je. Okay, tarik je, lepas tu buat keluar. Okay, sekarang saya akan buka yang ni dulu, 4, baru kita boleh keluarkan tangki lah. Tapi sebelum nak keluarkan tangki ni, pastikan kita punya klip dekat bawah ni ada 2 hose. Yang ni hose untuk minyak dan yang kat bawah ni hose untuk vacuum lah. Jadi dua-dua klip ni kita akan cabut dan kita akan buat keluar dia punya hose. Nut yang bahagian atas ni saya dah cabut semua. Okey, kat sini dia ada 2 bush dekat bawah ni, kiri dan juga kanan lah. Dia duduk dalam lubang dia ni. Okey, dia duduk dalam lubang ni. Nanti korang just tarik keluar lah. Kalau korang tak cabut, nanti nak keluar tangki ni susah. Kalau tak, nak kena buka ni sekali. Jadi kita cabut awal-awal, lepas tu kita dah boleh keluarkan tangki. Sebelum kita nak buka dia punya klip ni, nak cabut dia punya hose, pastikan tank ni korang dah keluarkan minyak lah. Pastikan dalam tank dah tak ada minyak, baru korang boleh cabut dia punya hose. Kalau tak, nanti minyak keluar. Okey, dah. Lepas tu just tarik je. Okay, ni yang vacuum punya, ni yang minyak punya lah. Yang ni korang kena standby bekas, takut nanti minyak tu dia keluar. Okay, just tarik je. Okay, dah siap. Okay, sekarang kita akan buat keluar lah tangki ni. Yang ni korang just tolak sikit ke atas. Okay, lepas tu getah ni kita tepikan. Lepas tu korang just pusing je. Okay, dah siap. Ni adalah dia punya filter lah. Filter untuk minyak petrol. Jadi kita akan buka dan tukar dengan yang baru. Untuk tukar dia punya filter ni senang je. Korang just buka je, skru dia ada 2, kiri dan juga kanan. Jadi just keluarkan je. Dia just PNP je, senang. Okay, ni yang lama punya. Jadi kita akan buka dan tukar dengan yang baru. Okay, ini yang baru, yang original punya. Sekarang kita akan buka. Nampak perbezaan? Yang baru dan juga yang lama. Okay, dekat atas ni pun dia dah ada lah, dia punya oil seal dia. Jadi kita just pasang je, dah tak perlu nak beli. Kalau yang lama ni pun ada juga. Okey, sekarang kita akan pasang. Cara pasang dia senang je. Sama je dengan cara kita buka tadi. Tadi kita ada terlupa nak ambil dia punya o-ring yang lama punya. Okey, ni o-ring yang dekat filter lama. Kita dah cabut. Lepas tu kita kena pasang semula. Cara nak pasang dia, korang kena buka semula skru ni. Okey, lepas tu masukkan dekat dalam ni. Okey, dah macam tu. Lepas tu korang boleh ketatkan semula.
Yang ni pun sama je, kiri dengan kanan sama je. Okey, dah siap lah. Kita dah masukkan dia punya o-ring. Okey, dah siap. Kita dah siap tukar dengan yang baru. Sekarang kita akan pasang semula lah. Untuk pasang dia, kita just letak je. Kita just letak je. Lepas tu masukkan dekat bahagian bawah ni. Okey, masukkan dekat bahagian bawah ni. Kiri dan juga kanan lah. Ada dua ni. Kiri dan juga kanan masuk dekat bawah dia. Okey, dah. Sekarang kita akan pasang semula dia punya bush. Ada dua, kiri dan juga kanan. Yang ni korang just masukkan je dekat dalam lubang dia. Okey, kita dah masukkan dia punya bush satu dan satu lagi lah. Okey, dah siap. Lepas tu kita boleh ketatkan semula. Kita dah siap pasang dia punya nut dekat atas dan juga dekat bawah lah. Kita dah siap pasang empat-empat dan soket dia punya minyak ni pun kita dah pasang. Okey, sekarang kita akan pasang yang dekat bawah ni lah, dia punya hose. Kalau nak senang, kita pasang dulu yang vacuum dekat bawah ni, kita pasang dulu. Just masukkan je. Lepas tu klip semula dia punya klip. Okey, dah. Lepas tu kita masuk yang minyak punya. Okey. Lepas tu kita klip. Okey, dah siap. Okey guys, korang dah tahu kan macam mana cara nak tukar filter, iaitu filter minyak petrol. Cara dia senang je. Okey guys, semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Dan kepada korang yang mungkin ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Untuk barang yang saya pakai ni, saya akan letak link dekat description dan juga dekat komen. Jadi siapa yang nak beli boleh klik dan terus boleh belilah. Barang ni adalah original daripada Yamaha lah. Okey guys, semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Okey, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Okey guys, sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.